dunia futsal dikejutkan apabila FAM mengumumkan pembatalan MFC, iaitu Malaysia Futsal Cup untuk tahun 2026. Bukan tu je, dua lagi kejohanan turut dibatalkan, iaitu kejohanan futsal lelaki under 19 dan kejohanan bola sepak pantai kewasaan. Apa yang dah terjadi? Alasan yang diberikan adalah untuk penyelesaian semula kalender pertandingan dan mengambil kira komitmen pasukan bertanding serta isu logistik dan infrastruktur. FAM juga menegaskan yang ini bukan satu langkah ke belakang dalam pembangunan futsal negara. Katanya ini strategi untuk memastikan perancangan pertandingan lebih tersusun. Apa komen korang? Cuba drop sikit. MFC ni sebenarnya baru lagi. Start dibuat pada tahun 2022 dan kali ni untuk edisi 2026 ini first time dibatal. Kalau tengok rekod daripada tahun 2025, ada 8 tim yang masuk. 6 daripada division pertama, 2 daripada division kedua. Untuk tahun 2025, tim yang menjuarai MFC tu adalah tim Selangor. Saya cukup minat dengan satu player ni, nama dia Syahir Mantino, biasanya orang panggil dia. Ataupun nama betul dia Syahir Iqbal Khan. Skill, kreativiti, assist, gol yang padu. Sebab tu dia diberi amanah untuk menyarung jersey negara. Tapi sayangnya saya tengok baru ni dia telah injured. ACL tahap 1 tak silap. Tapi Alhamdulillah sekarang saya dah nampak dia dah kembali training. Jadi harapnya dia dah sepenuhnya recovery. Semoga ada sinar untuk tim futsal Malaysia. Lagi-lagi untuk bakat baru ni.